pasal luar. Domain dah expired. Perasaan saya sangat teruja lah. Kali ini first time untuk macam production lah. Saya sangat teruja, banyak benda dia belajar hari ni. Thank you lah kepada Kok Ain dan NP Kulang. Ramai ni Tamak Osman, Alfian Foto, Yang Muhammad Noor, Sam Jamin, kawan-kawan fotografer dan Seremban LS fotografer. Tak boleh nak sebut Monoris walaupun baru datang kan, tak guna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jadi dengan berkumpulnya rakan-rakan fotografer kita pada hari ini banyak ni sibuk lagi. Lalu-lalang masih bertugas lagi. Assalamualaikum kepada semua yang turut menjayakan short film daripada Negeri Sembilan fotografer dan videografer ini. Saya mengucapkan terima kasih kerana dapat beri kerjasama yang amat bagus. Dan saya harap filem ni berjaya. Terima kasih ucapkan kerana sudi mengambil saya sebagai pelakon pembantu. Oh, bukan pembantu. Ada. Dia orang apa saya? Sebagai? Okey, saya actually saya sebagai engineer dalam arkitek dalam drama pendek ni. Okey, terima kasih kepada semua atas kerjasama. Semoga sukses. Okey, drama pendek ni. Assalamualaikum. Okay. Janggut saya cantik. Melakon watak askar yang bekerja di hutan. Masa tu saya training. Bapak minta balik kampung kan. Konolah balik. Masuklah. Itulah. Abalong Yan. Iya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asram dengan watak sebagai Azli sebagai anggota polis. Saya berharap filem pendek ini akan mendapat saya harap filem pendek ini akan mendapat banyak sambutan lah daripada orang ramai. Baik punya. Polis. Assalamualaikum, saya Wali. Okey, banyak tangan. Dalam cerita ni saya berlakon sebagai jiran. Okey, harap kau semua tiba ya. Okey, bye. Jiran. Assalamualaikum, saya sebagai direktor dalam filem ini. Filem pendek ni dan saya harap filem ni berjaya. Itu saja. Nama saya Nur Ain, pegang watak sebagai seorang anak bongsu pada ayah yang ditinggalkan, kembali pulang berhari raya bertemu ayah yang tersayang. Beliau reject call bapak beliau. Terima kasih kepada kru-kru dan kepada sahabat-sahabat yang duduk saya untuk membantu dalam filem ini. Okey, kamu sebagai? Saya sebagai soundman. Abang soundman. Terima kasih sebab ajak sekali join, dapat kenal semua, dapat pengalaman kan semua. Akak best. Lagi apa lagi? Dia sebagai apa dia? Yang Jaga continuity lah. Ni untuk Kok Ain ni.
Nanti dia nak edit sedang sikit lah. Kesian dia kan. I love you. Okay. Okay. Terima kasih Kak Ain. Terima kasih. Saya harap filem pendek ini berjaya dan mendapat hangat dalam YouTube. Okey, terima kasih. Nama saya Abdul Rahman. Saya videographer untuk filem. Terima kasih. Masuk. Cakaplah. Hai, nama saya Muhammad Jafiq bin Mardin. Saya, kampung saya kat Ulu Pindul. Terima kasih ucapkan semua abang-abang. Hari ni saya tu je. Saya seronok je. Saya seronok dengan abang. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Azam Atin tu. Saya Kuain Ibrahim. Diam lah nak cakap lah. Saya pun tak tahu saya sebagai apa. Semua kerja saya buat. Dan saya juga sebagai saya akan edit lah, editor sebagai dalam drama pendek ni. Terima kasih kepada rakan-rakan Abdul Rahman Osman, Ishak Abu Jamin, Nopi, Wafi Abu, Rafian Foto, Abang Ali, Tok Moh, tak lupa juga pada Cam, Ijan, Acap, Ain, Carol, Mual, lepas tu ni siapa? Tuan rumah. Ajay. Cameraman kita juga Azli. Terima kasih kepada semua kerana memberikan kerjasama yang cukup kuat. Harap kita dapat lakukan yang lebih hebat daripada ni. Mungkin next project insyaAllah. Terima kasih. Ni Encik Cam daripada Cable Plug Studio, bos besar. Sanggup sudi datang hari ni untuk saya tolong kita set up lighting semua, bagi support. Dia memang best lah. Dan juga tadi apa koordinator untuk mood. Apa yang talent coordinator? Yes, talent coordinator. Dia selalu pinjam letter saya. Thank you. Sudah sekian lama dekat Negeri Sembilan kita tak ada tim yang buat short film. Ya. Paling terakhir short film dibuat di Negeri Sembilan adalah bersama dengan Acoy Zulkarnain Ibrahim pada tahun 2000. Lepas tu dah tak ada lagi dah, kan? Dan ini adalah selepas 12 tahun. Ini pertama kali dan saya tahu dekat Negeri Sembilan hanya tim ni je yang buat. Jadi tengok dekat sini semua minat ada, kesungguhan ada, ilmu, dan next time buat betul-betul apa yang company syarikat saya boleh bantu, kita akan bantu dari segi wang ringgit, equipment dan lain-lain lagi. Semua ini last minute kita tak tahu. Ya, Kuain beritahu saya 2 hari lepas. Kuain beritahu saya 2 hari lepas dan saya marah dia kenapa tak beritahu awal. Sebab dan dalam masa 2 hari tu juga saya crash course dengan dia, beritahu apa benda nak kena buat, dan kita kena buat macam ni, ni kena buat macam ni kan. Dan Ijan banyak tolong juga sebab Ijan memang experience, dia belajar dalam filmmaking, pernah jadi assist, pernah jadi PM kan. Dan apa ni cuma lepas ni lebih proper lagi kan, dapatkan dana dengan baik supaya semua barang cukup kan. And then bincang dulu supaya ada preparation lebih awal, jadi tak kelang kabut kan, dan supaya dapat hasilkan yang lebih baik lagi kan. Jadi sekarang ni semua dah selesai, semua bergantung pada Kuain kan. Semua bergantung pada Kuain untuk edit, dan saya harap masa Kuain edit, director turun juga sekali kan, untuk tengok apakah hasil dia sekarang kan. Jadi selepas benda ni ditayangkan di YouTube ke apa semua, mungkin kan boleh duplicate DVD kan, untuk dijual dengan harga murah supaya spread satu Negeri Sembilan orang tahu yang korang semua buat projek ni. Sekali lagi tahniah dan gulab buat lagi. Saya ada